Alright gang, so ni lah dia barang dia yang aku beli dekat TikTok. Reel ni murah tau. Bawah 100 RM100 aku dah boleh dapat saiz 5000 So jom kita unboxing mesin ni. Kita try buka dia. Alright gang, ni kita letak tepi dulu. Okay, inilah dia punya box. CC kontra salt water sea water. So kita tengok luar dia dulu. Dia mesin ni spinning reel, metal body. Reel ni 100% daripada metal body. So ni dia punya kotak. So dia tak tulis dekat kotak ni dia punya spek mesin. So tak apa, sekejap lagi aku terangkan dia punya spek. So aku ambil saiz 5000, saiz 6000. So dia tanda 5000, aku punya mesin aku ambil saiz 5000. So jom kita tengok dalam dia. Okay guys, inilah mesin dia. Right, kotak dia kita letak tepi. Dalam dia tak ada apa. Alright, kita keluarkan dia punya mesin. So inilah dia mesinnya. Dia pakai power handle screw in power handle. So kita pasang dulu. Okay guys, kita pasang dulu dia punya handle. Dia pakai screw in power handle. So color hitam lawa guys. Dia punya kayuhan pun smooth je. Aku tengok banyak orang beli kat TikTok dia punya mesin ni. Semua kata tahan lasak walaupun harga dia murah. Jadi aku try lah ambil satu. Kenapa aku ambil saiz 5000? Sebab memang aku plan nak buat lenjan je lesen ni. Lesen pula. Belum strike dah lesen. Aku plan nak buat lenjan je mesin ni. Tengok kat sini pun dia ada tulis saltwater SW. Nampak tak kat bawah ni? Okay, so jom kita tengok dalam dia. Okay gang, kat sini dia ada rubber seal untuk tahan air masin masuk daripada dalam mesin ni. So kita tengok dia punya dalam. Sekejap kita dengar dulu bunyi drag dia. Nyaring guys. Nyaring bunyi dia punya mesin. So jom kita tengok dalam dia. Kita buka dalam dia. Right. Okay, dekat sini dia guna thick stainless steel dengan kat sini pun metal sound device ni pun dia punya stainless steel. Okay, kat sini dia ada getah untuk tahan air masin masuk kat sini. So korang tak payah risau kalau nak buat main air masin, air tawar, semua boleh pakai mesin ni. Kat dalam ni rasanya pun ada stainless steel bearing kat dalam ni. Kalau tengok daripada dia punya katalog dia ada tunjuk lah. Alright, so kita pasang balik. So aku memang plan mesin ni aku nak buat main bottom je, untuk main santai-santai kan, main naik-naik boat boleh lah buat main bottom. So geng, macam yang aku cakap tadi, dia datang dengan screw in power handle. So korang tinggal pusingkan je lah dia punya handle ni untuk masukkan. Alright, jadi kita tengok dia punya body pula. Okay, untuk belakang ni dia buat daripada metal body tau. Korang tengok ada setengah mesin dia bukan daripada metal. Kalau korang pakai kan, biasanya dia akan jadi, bila korang kayuh ni, dia akan jadi gelong tau. Dia punya ni akan jadi gini, macam gini. So kalau tengok ni memang padu lah. Benda daripada metal.
takkan tak kuat kan. Okay, so kita tengok dia punya knob. Okay, untuk knob ni kalau saiz 2000 hingga 4000 korang akan dapat rubber knob. Rubber knob tu yang jenis T tu, T warna hitam tu. Korang tahulah kan dia punya bentuk T knob tu. Okay, untuk saiz 5000, 6000 korang akan dapat ni lah knob bulat ni. Knob bulat ni pun daripada aluminium aluminium. Alright, dia punya ni sini aluminium grip. Okay, dia punya sini pun aluminium power handle. Alright, kat sini semua aluminium guys. Alright, dia punya sini pun metal. Mana sini? Alright, ni dia punya ni pun metal. So untuk berat reel ni dalam 403 gram. Pada aku agak berat tau 403 gram ni, sebab benda daripada metal, banyak daripada full metal. So memang berat tu memang sesuai lah untuk reel ni. Tapi untuk aku yang biasa main bawah 400 gram reel kecil-kecil ni, kalau aku main reel ni aku rasa berat lah. So untuk 403 gram ni aku rasa sesuai je kalau korang nak buat main bottom. Sebab saiz pun 5000. Saiz 5000 korang main campak umpan, lepas tu korang tinggal tunggu strike baru korang angkat. So tak adalah terasa lenguh sangat tangan korang. Alright, so kita tengok body dia lawa geng. Macam twin power kan. Macam twin power guys. Ni clone twin power kan ni. Kalau korang pakai pun orang tengok daripada jauh, twin power padahal tak sampai RM100. Serius tak sampai RM100. Aku beli dalam 80 lebih untuk saiz 5000 ni. Mantap Untuk reel belasahan memang sesuai lah. So mungkin reel ni aku akan masukkan dengan saiz dengan tali 30 LB. Aku akan masukkan kat reel ni lah. So tu je aku punya unboxing reel ni. So nanti kita jumpa lagi video akan datang. Jangan lupa tekan like, share, komen dan subscribe. Alright, bye bye.